Dan di sinilah perkara yang perlu kita fahami dan teliti. Antara cabang-cabang sifat kewalian ini ialah tentang keikhlasan, iaitu memiliki hati yang tulus dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dalam bentuk lillah, yakni segala gerak-gerinya itu urusan, sama ada urusan ibadahnya ataupun urusan-urusan lain, didasari atas gerak hatinya lillah untuk mendapat redha Allah. Itu yang menjadi dasar kepada gerak hatinya. Atau billah, yang lebih baik lagi itu, iaitu bukan saja perjalanan hidup mereka itu didasari atas mencari redha Allah, tetapi juga mereka merasai bahawa semua itu juga adalah dari kurnia Allah Subhanahu wa taala, atas lempah kurnianya, dengan pertolongannya, dengan hidayat taufiknya, yang mana semua itu tidak dapat dilakukan. Semua itu tak dapat dilakukan tanpa adanya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat dilakukan tanpa ada hidayah, taufik, ta'yid daripada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Baik, berkait dengan keikhlasan ini, antara apa yang diriwayatkan mengenainya ialah seperti yang saya sebutkan, al-ikhlasu sirri auda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu kata Allah rahsiaku. Sebab kita tahu kewalian ini adalah merupakan sesuatu yang bersifat rahsia. Inti kewalian itu adalah rahsia. Cuma apa yang nampak daripada penampakan zahir itu kadang-kadang boleh kita baca, kadang-kadang tak. Tetapi nak beritahunya bahawa rahsia kewalian itu adalah sesuatu yang bersifat tersembunyi. Sembunyi sifat dia. Tidak kelihatan sifatnya. Cuma penampakan zahir ini kadang-kadang boleh buat ukuran, kadang-kadang tak. Kadang-kadang tepat, kadang-kadang tak. Penampakan zahir. Contoh, kehidupan seseorang yang ada unsur-unsur ahli ibadah, contoh. Ataupun orang yang kehidupannya itu ada ciri-ciri kezuhudan, tawakal yang bulat dan sebagainya, yang kita nampak perwatakan tu. Jadi penampakan watak-watak zahir ini kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Mungkin wali, mungkin tidak. Sebab boleh berlaku macam-macam. Nak beritahunya kenapa? Kerana kewalian itu sesuatu yang sifatnya tersembunyi, rahsia. Jadi salah satu rahsianya, rahsia ikhlas ini, yang Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati hambanya, di kalangan hamba-hambanya yang dikasihi, yang dipilih olehnya. Al-ikhlasu sirri auda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu kata Allah dalam hadis Qudsi, rahsiaku. Aku letakkan dia, aku campak dia ke dalam hati hamba-Ku yang aku kasih. Jadi dia merupakan suatu rahsia yang tersemak di dalam hati orang yang Allah Ta'ala kasih. Jadi sirul ikhlas, rahsia keikhlasan ini adalah merupakan sebahagian daripada rahsia kewalian. Ada riwayat lain yang diriwayatkan berkait dengan ini, berkait. Man akhlasa lillahi arba'ina sabahan tafajjarat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisani. Sesiapa yang ikhlas amalnya 40 pagi. Jadi perkataan 40 ini dalam penggunaan bahasa Arab kadang-kadang dengan makna hakiki, kadang-kadang dengan makna majazi. Hakiki itu memang 40 hari direct, hatinya penuh keikhlasan. Ataupun dengan makna majazi, yakni hatinya sudah jadi perangai. Sifat ikhlas itu sudah menjadi ciri dia. Jadi 40 itu tak terhad kepada jumlah 40. Itu makna majazinya. Dua-dua ni mudah-mudahan betul belakalah. Jadi dinyatakan man akhlasa lillahi arba'ina sabahan, sesiapa yang mengikhlaskan amalnya 40 pagi ini, atau sudah menjadi tabiat kepada hatinya itu mencapai rasa ikhlasnya kepada Allah, tafajjarat yanabi'ul hikmah,
Antara natijah, antara kurnia yang dikurniakan Allah kepada mereka ini, tafajjarat yanabi'ul hikmah, akan terpancar keluarlah mata air hikmah, mutiara hikmah, mata air hikmah terpancar dari mana? Min qalbihi ala lisani. Hatinya itu dijadikan Allah tempat terpancarnya kebijaksanaan, hikmah dan kebijaksanaan. Lalu hikmah dan kebijaksanaan itu akan timbul pada tutur katanya, akan timbul pada ungkapannya, kalam dia dan sebagainya. Jadi dengan erti difahami daripada ini, seseorang yang dianugerahkan Allah, dimuliakan Allah dengan kewalian itu, antaranya berkait dengan sifat keikhlasan ini, orang yang hatinya bercahaya, bersinar, menjadi tempat timbulnya hikmah kebijaksanaan. Tapi oleh kerana benda duduk dalam hati ini, dia tak nampak juga, dia nak baca juga, maka dinyatakan dia benda tu akan keluar. Keluar ke mana? Lisanlah menjadi penterjemahnya. Dengan artinya, seseorang, antara ciri-ciri seseorang yang ada ciri-ciri antara ciri-ciri yang dapat kita gunakan untuk menjadi pedoman kepada kita nak mengenal kewalian ini, tengok ada tak dari sudut itu ungkapannya, percakapannya itu apakah berhikmah atau tidak, penuh dengan hikmah kebijaksanaan atau tidak. Kerana seseorang yang dikurniakan kewalian ini, itu antara rahsianya. Sirrul ikhlas membawa kepada hatinya itu menjadi tempat terkeluarnya mutiara hikmah, lalu ternampak pada ungkapan kata-katanya, bicaranya itu. Maka ungkapan-ungkapannya itu penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan nasihat, penuh dengan pengajaran, penuh dengan keilmuan dan macam-macam lagi lah. Jadi kalau kita andai kata kita berdepan dengan situasi, sama ada orang-orang didorong untuk mengakukan, menerima seseorang itu sebagai wali ke, ataupun orang itu sendiri mengaku untuk wali ke, tengok lidah dia ke mana. Tengok lidah dia, bagaimana tutur bicaranya, penuh hikmah atau tidak, penuh dengan kebijaksanaan, dengan nasihat juga atau sebagainya. Tapi kalau penuh dengan kata nista, penuh dengan cela, penuh dengan aibkan, penuh dengan cerita-cerita bohong, penuh dengan hal-hal yang bersifat memfitnah, melaga-lagakan, itu bukan. Itu bukan tanda. Itu tanda dia. Lidah ini salah satu alamat yang menjadi pedoman. Di mana-mana orang yang mengaku untuk wali ke, atau didorong untuk diperaku sebagai wali kan, tengok lisannya bagaimana, bicaranya itu penuh kebijaksanaan ke, atau penuh dengan kata nista, penuh dengan cacat celanya, adu dombanya dan sebagainya. Itu ukurannya. Baik. Selain daripada itu,